SPRM untuk semakan jenayah bawah Seksyen 323 KPJ terhadap pemerintah membenarkan saksi yang tidak relevan dipanggil dalam inkues kematian Teo Beng Hock ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datin Yeoh Wee Siam. Perjalanan inkues akan diteruskan esok. Mahkamah Tinggi Petaling Jaya hari ini menolak permohonan yang dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyemak keputusan Coroner Inquest kematian Teo Beng Hock berhubung kebenaran memanggil saksi bagi mendedahkan dakwaan penderaan pegawai Suruhanjaya itu. Semalam, Coroner Azmil Muntapa Abbas membenarkan Sivanisan sebagai saksi kepada Gobind Singh Deo yang mendakwa didera ketika disoal siasat oleh SPRM. Ini kerana saksi penderaan tersebut adalah relevan untuk memberikan keterangan dalam inkues penyiasatan kunci kematian Setiausaha Politik Exco Selangor, Teo Beng Hock. Pesuruhjaya Kehakiman Datin Yeoh Wee Siam berkata, tidak ada apa-apa yang tidak sah, tidak betul dan tidak wajar pada perintah coroner membenarkan saksi ke-20 memberikan keterangannya. Beliau turut menolak permohonan peguam SPRM yang ingin mendapatkan perintah menangguhkan inkues sementara menunggu rayuan terhadap semakan itu di Mahkamah Rayuan. Di luar mahkamah, Peguam Wakil Keluarga Teo, Gobind Singh Deo berkata tuduhan SPRM atas tindakan memanggil saksi penderaan untuk menjatuhkan imej mereka adalah tidak benar. Tuan Coroner membuat satu keputusan yang adil selepas mendengar semua keterangan saksi-saksi dalam inkues. Ya. Apa yang dinyatakan oleh DPP ataupun MACC bahawa tindakan kita berniat jahat untuk mainline dan sebagainya MACC itu tidak benar. Kita di sini buat tugas. Kita di sini bertanggungjawab untuk membawa kepada mahkamah fakta-fakta dan maklumat yang penting kepada keputusan kes. So to me the allegation that it's malicious and calculated to mainline the MACC is completely unfounded. That's not our intention at all. In fact, I didn't even think of those words until I heard it from him in court today. I think that's the furthest from our mind. Ours is very clear. We have a duty to perform. We are doing what we have to do before the magistrate. The magistrate is in control of the proceedings. He will decide what is relevant. He will decide what is not. And I think the decision of the High Court today sends a clear message that the inquest or the magistrate in the inquest should be given the liberty or the space that he requires in order to come to a proper finding at the end of the inquest. Sementara itu, Peguam Wakil Kerajaan Selangor Malik Imtiaz Sarwar berkata tindakan hakim adalah adil dalam membuat keputusan dan mengambil kira hujah dari semua pihak serta memahami tugas coroner untuk membuat keputusan dalam situasi yang sukar.